Guru yang berada di sini bukan sahaja di Agama Sultan Muhammad untuk berkunjung ke sekolah tempat. Dari selatan tanah air ke kota Melaka, mencari permata ilmu, membina jalinan bestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ila Maktabatil An-Nur Madrasah Sultan Muhammad. Saya Akif Fawaz bin Muhammad Zaid, wartawan TV PSS An-Nur, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sultan Muhammad. Kini saya berada di Pusat Sumber Sekolah SMKA Sultan Muhammad sempena program lawatan penanda aras dari sekolah Tun Fatimah. Program lawatan penanda aras ini merupakan satu inisiatif murni oleh dua buah sekolah yang bertujuan untuk menjalin kolaborasi strategik serta berkongsi amalan terbaik dalam aspek pengurusan dan kemenjadian murid. Aktiviti team building merupakan komponen kritikal dalam menjayakan program pada hari ini yang terdiri daripada beberapa slot khas sebagai simbol penyatuan visi antara kedua-dua buah sekolah. Tautkan kasih, satukan visi. Lawatan penanda aras, wadah transformasi pendidikan. Bertemu kita kembali dalam liputan yang kedua bagi program lawatan penanda aras dari sekolah Tun Fatimah. Kini saya berada di Taman Indah PSS An-Nur SMKA Sultan Muhammad. Di sini sedang berlangsungnya satu aktiviti, iaitu aktiviti team building yang sangat meriah. Aktiviti ini sangat menarik kerana terdiri daripada 5 titik penanda. Yang pertama, info dash. Yang kedua, misi kacang hijau. Yang ketiga, brain blitz. Yang keempat, jejak alumni. Dan yang terakhir, hidden candy challenge. Menarik bukan? Jom kita saksikan. Macam mana? Hebat bukan? Diharapkan program seperti ini dapat diteruskan lagi pada masa akan datang. Jalinan pintar, pendidikan pintar, memperkasa kecemerlangan global. Sekian sahaja liputan daripada saya, Akif Fawaz bin Muhammad Zaid, wartawan TV PSS An-Nur SMKA Sultan Muhammad. PSS unggul, As-Sultan tersohor. Kita berjumpa lagi dalam liputan yang akan datang. Terima kasih.